Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita sentiasa bertaubat pada Allah Taala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita sentiasa bermohon kepadanya supaya ia menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Pada kali ini saya ingin membuat satu reaction ataupun respon secara ringkas dengan bahasa yang mudah dalam masa yang singkat tentang satu statement yang dibuat oleh seorang ustaz ataupun mungkin kiai daripada Indonesia. Beliau mengatakan tentang syirik. Ya, antara lain beliau mengatakan jika kita mengatakan diri kita ni wujud ataupun kita melihat, maka kita syirik. Sebelum itu kita dengar dulu apa yang diperkatakan oleh beliau dalam satu sedutan video yang saya dapat daripada laman maya. Tujuan mengenal diri itu bukan untuk menemukan diri. Justru ternyata pada saat diri kita itu dicari, kita ini nggak ada. Yang ada hanya Allah. Sekarang Ita, yang disebut Ita ini kan, Abah buang matanya, Ita. Itu basor siapa? Mata itu yang melihat itu Allah apa Ita? Hah? Ita itu hanya punya mata, sekarang buang matanya. Anggap aja Ita udah gak ada mata sekarang. Karena yang ternyata Ita memang tidak punya Kalau Ita merasa melihat, syirik. Ita merasa ada, syirik. Jadi syirik itu bukan nyembah Lata, bukan nyembah Uja. Merasa diri kita wujud, Allah wujud, kita wujud, itu sudah syirik. Baik. Kita telah mendengar apa yang diperkatakan oleh Ustaz ataupun Pak Kiai daripada Indonesia ini. Beliau mengatakan, jika kita mengatakan kita melihat, ataupun kita mengatakan kita ini wujud, ataupun merasakan kita melihat, ataupun merasakan kita ini wujud, maka kita syirik kepada Allah. Kerana kata beliau, yang wujud hanya Allah. Yang melihat hanya Allah. Beliau mengatakan jika dicungkil biji mata, maka tidak dapatlah kita melihat. Kerana yang melihat itu, yang melihat pada mata kita ini adalah Allah. Itu seperti mana yang beliau sebutkan dalam sedutan beliau video yang saya paparkan. Baik. Apakah benar yang diperkatakan oleh Pak Kiai Indonesia ini? Kita kembali kepada asal makrifat. Dikatakan, disebut akan makrifat itu iaitu mengenal. Ya. Makrifatullah iaitu mengenal Allah. Di manakah asal mengenal Allah ini? Ya. Asal mengenal Allah Ta'ala ini tidak lain tidak bukan daripada Quran dan Hadis yang dijabarkan oleh ulama tahqiq. Tetapi tempat ataupun asal kita untuk mengenal Allah Ta'ala itu tidak lain tidak bukan adalah mengenal diri. Dan juga mengenal kejadian-kejadian yang ciptaan Allah. Kerana ciptaan Allah Ta'ala inilah menunjukkan wujudnya Allah, menunjukkan kuasa Allah, menunjukkan keilmuan Allah. Dan pada diri kita ini, kita melihat wujud diri kita ini tanda wujud Allah. Melihat kita ini tanda melihat Allah. Mendengar kita ini tanda mendengarnya Allah. Maka diri kita dan alam ini adalah tanda-tanda untuk mengenal Allah. Allah Ta'ala ciptakan diri kita dan alam ini untuk kita menjadikan sebagai alat ataupun sebagai tempat pemahaman bagaimana kita untuk makrifat kepada Allah. Baik. Allah Ta'ala menciptakan diri kita ini daripada tiada kepada ada. Maka sebab itu dikatakan kita ini wujud yang baru. Ataupun wujud majazi. Sedangkan Allah Ta'ala itu pencipta. Ya. Dia tidak wujud daripada
ada kepada daripada tiada kepada ada. Tidak. Allah Taala itu wujud dengan sendirinya, tidak dimulakan dengan tiada ataupun wujud tanpa permulaan. Inilah hakikat perbezaan antara Tuhan dan makhluk. Dan dikatakan juga bahawa kesudahan makrifat itu iaitu mengenal perbezaan antara qadim dan muhaddas. Mengenal perbezaan antara Tuhan dengan makhluk. Mengenal Tuhan itu wajib al-wujud. Kemudian kita kenal diri kita ini mungkin wujud. Mungkin ada, mungkin tiada. Allah Ta'ala itu wajib adanya. Tidak ada mungkin. Kitalah yang mungkin. Ya. Jadi apabila Allah Ta'ala menciptakan diri kita ini, jasad kita ini baru. Ya. Maka Allah Ta'ala menciptakan juga penglihatan, pendengaran dan lain-lain pun baru juga. Mustahil. Ya. Jasad kita ini baru, kita memakai sifat Allah Ta'ala yang qadim. Mustahil. Allah Ta'ala mencipta mata kita, kemudian Allah Ta'ala menciptakan pelihat ataupun penglihatan bagi kita yang baru ini. Allah Ta'ala meletakkan pelihat ataupun penglihatan di sebalik mata yang zahir ini. Maka dengan penglihatan yang Allah Ta'ala cipta itu, maka kita melihat. Kita melihat ini dengan izin Allah. Seperti mana dikatakan bahawa tidak bergerak suatu zarah melainkan dengan izin Allah. Maka kita melihat dengan izin Allah. Allah Ta'ala menciptakan penglihatan di sebalik mata zahir kepada kita, diletakkan kepada jasad kita yang baru. Maka kita melihat dengan izin Allah. Apa beza penglihatan kita dengan penglihatan Allah? Basar Allah. Basar Allah Ta'ala itu qadim. Basar kita ini baru. Allah Ta'ala cipta. Basar Allah Ta'ala itu tidak kerana dengan suatu kerana. Basar kita ini dikeranakan dengan suatu kerana, iaitu dicipta oleh Allah Ta'ala dan melihat dengan izin Allah. Tidak sekali-kali dikatakan basar kita ini adalah basar Allah. Kerana basar Allah Ta'ala itu qaim dengan zat. Tidak bercerai tanggal. Demikian juga, apabila Allah Ta'ala menciptakan jasad kita dengan segala sifat kita, maka kita wujud. Wujud yang baharu. Ataupun wujud yang majazi. Ataupun wujud yang mungkin. Ataupun wujud antara ada dan tiada. Tetapi wujud juga. Tidak boleh dikatakan kita ini tidak wujud. Tidak boleh. Kerana kita memang wujud. Tetapi tahapnya wujud majazi. Iaitu wujud yang baru, wujud yang dicipta. Apakah syirik? Bila kita merasakan kita wujud. Kita merasakan kita melihat. Tidak syirik. Tidak syirik sama sekali. Kerana kita faham wujud kita ini baru. Kekal wujud kita ini dengan izin Allah. Allah Ta'ala telah mentakdirkan sejak azali pada takluk tanjiri qadim, kita ini dikekalkan wujud. Dan dikekalkan kita melihat. Tetapi melihat kita ini terbatas. Melihat Allah Ta'ala tidak terbatas. Melihat Allah Ta'ala itu zahir dan batin. Terang dan sembunyi. Dalam terang dan gelap. Penglihatan kita ini terbatas. Kita hanya boleh melihat di dalam terang. Tetapi di malam yang gelap, kita tidak boleh melihat. Allah Ta'ala tidak mengizinkan ataupun tidak mencipta kita boleh melihat di dalam gelap. Jadi tidak syirik. Tidak syirik kita merasakan kita ada. Kita merasakan kita melihat. Baik. Dari manakah dikatakan ataupun dari manakah sumber yang mengatakan jika kita merasakan diri kita ini wujud ataupun kita melihat, mendengar, maka kita syirik. Ini adalah daripada kalam ulama sufi yang fanabilah, yang baqabilah. Mereka tidak melihat yang mawujud ataupun mereka tidak merasakan. Mereka itu mendengar, melihat kerana fana mereka itu akan Allah. Tidak ingat mereka itu yang lain daripada Allah. Tidak memandang mereka itu wujud ataupun mereka itu melihat. Kerana fana mereka akan wujud Allah, akan melihat Allah, akan mendengar Allah dan lain-lain. Dan apabila
makam ini mereka perolehi, mereka menakalkan di dalam kitab-kitab mereka dalam bentuk tulisan ataupun dinakalkan oleh murid-murid mereka. Maka kita ini mengambil kalam mereka, kemudian kita jadikan iktikad. Ini yang dikatakan satu kesalahan yang sangat fatal yang berlaku kepada kita sekarang ini yang mengaku ahli makrifat atau mengaku ahli hakikat. Kita tidak mengalami perjalanan rohani ulama sufi tersebut daripada keadaan sedar hingga kepada makam fanabilah. Kita tidak mengalami, kita tidak menjalani, tetapi kita mencuri kalam mereka. Kemudian kita mengatakan syirik jika kita merasakan kita wujud. Sedangkan itu adalah kalam ulama dalam makam fanabilah. Seperti mana ulama sufi mengatakan, jika aku lalai daripada mengingat Allah walau satu detik, maka aku hukumkan diriku ini syirik ataupun aku hukumkan diriku ini adalah kafir. Adakah kita sampai kepada makam tersebut? Tidak. Jadi tidak boleh kita mengatakan kita tidak wujud ataupun kita tidak mendengar. Walaupun kita sampai makam sekalipun, tetapi kita tetap wujud, kita tetap mendengar. Hanya perasaan ataupun makam kita terlalu hampir dengan Allah, maka kita lupa kepada diri kita, lupa kepada alam sekeliling. Inilah satu kesilapan yang dilakukan oleh ramai orang yang mengaku Tok Guru. Mereka mengatakan syirik jika kamu mengatakan kamu itu wujud, sedangkan ia memang wujud. Mereka pun tidak dapat menafikan, mereka sentiasa ingat mereka itu wujud. Tetapi mereka cuba-cuba ataupun memaksakan diri mereka mengatakan mereka tidak wujud, mereka tidak melihat. Sedangkan apabila ditanya, apa yang kamu nampak? Mereka menjawab, aku nampak sekian-sekian. Aku juga. Mereka mengaku aku juga. Kemudian, jika orang bertanya, tahun bila kamu lahir? Aku lahir tahun sekian-sekian. Aku juga. Maka orang-orang seperti ini berdusta kepada diri mereka sendiri. Inilah yang banyak berlaku sekarang. Dan banyak berlaku kepada pengganti-pengganti mursyid tarekat yang benar. Syekh tarekat mereka menjelaskan dengan benar, dengan betul, bagaimanakah sampai makam-makam aulia itu kepada satu tahap, iaitu fanabilah, sehingga mereka merasakan mereka ini tidak wujud. Pada hakikatnya. Jadi, hendaklah kita faham. Jangan kita jadi pencuri kepada kalam-kalam makrifat, kalam-kalam fanabilah ulama. Kita tetap wujud, tapi wujud majazi. Kita tetap mendengar, melihat, tetapi mendengar, melihat yang majazi, yang terbatas. Tidak syirik jika kita beriktikad seperti itu. Tetapi syirik kita mengatakan kita ini wujud yang hakiki. Sama hakiki dengan zat Allah Ta'ala. Kita mendengar yang hakiki. Mendengar yang hakiki. Melihat yang hakiki. Sama seperti zat Allah Ta'ala. Sama seperti sifat Allah Ta'ala. Ini yang sebenar-benar syirik. Kerana kita telah mengaku kita ini sama hakiki dengan zat Allah Ta'ala. Mustahil. Ini mustahil. Kerana zat Allah Ta'ala itu ataupun sifat Allah Ta'ala itu tiada dua, tiada tiga. Tidak ada sifat ataupun zat yang lain yang menyamai hakikatnya zat dan sifat Allah Ta'ala. Jadi hendaklah kita ketahui dengan sebaik-baiknya akan hakikat ini. Jangan kita jadi pendusta. Jika kita hendak mengatakan tiada maujud melainkan Allah, dalam keadaan sadar, satu kalimah yang selalu kita tinggal pada hakikatnya. Tiada yang maujud pada hakikatnya melainkan Allah. Allah Ta'ala itulah yang maujud pada hakikat sebenar-benarnya. Kita ini wujud yang baru, wujud majazi. Yang wujud mungkin ataupun wujud yang antara wujud dengan tidak wujud. Tidak boleh kita mengatakan tiada yang maujud melainkan Allah. Sehingga iktikad kita mengatakan tiada yang maujud melainkan Allah. Segala-galanya pun adalah Allah. Manusia adalah Allah.
pokok kayu adalah Allah. Tidak boleh. Adalah satu kesalahan yang besar. Yang benar, kita berkatakan tiada yang mawujud pada hakikatnya. Hanya Allah. Yang mawujud sebenar-benar mawujud. Kita mawujud tak? Mawujud juga. Tetapi tidak mawujud pada hakikatnya. Jadi, sekian dulu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.